para pelajar Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Anda merupakan 10 orang pelajar saya kira yang terbaik di sini. Dan anda bakal menjadi pembawa nama Kampus Dungun ke puncak alam. Semua sudah bersedia? 3, 2, 1, mula! Kita dah buat remaja on road ni dah 3 tahun. So bila kita berkembangkan lagi daripada remaja on road, kita buat bengkel, kita buat talk, kita cabangkan lagi dia kepada pertandingan yang mana kita nak angkat talent-talent muda. Bagi saya, kita dari side judge ada sedikit kesukaran sebab masing-masing tunjuk dia orang punya bakat, dia orang punya skill, dia orang punya kreativiti. Mereka juga muda-muda, ada yang SEM 1, ada yang SEM 2, ada yang SEM 3, jadi terkejut kat situ. Saya memang suka makan nasi goreng. Bila saya dapat produk tahu kita jalan ni, saya dapat kita punya rasa masin sesuai untuk kita saya. Mereka telah cuba untuk memberanikan diri untuk tengok apa level industri, bagaimana keadaan industri, what is the real experience kan di peringkat awal lagi. Masa 75 minit yang diberikan telah tamat. Anda semua dikehendaki meletakkan barang masing-masing dan angkat tangan ke atas. Komen juri katanya pasal air tu dia kata kurang rasa sikit, rasa cili tu. Tadi tu saya rasa macam sedih sikit lah. Alhamdulillah setakat ni memang semua juri berpuas hati dan memberikan komen yang baik dekat makanan saya. Mereka kata saya unik sebab orang lain semua ikut jalan kiri, saya ikut jalan kanan. Competition ni boleh meningkatkan lagi skill pada pelajar-pelajar yang dia rasa diri dia tak layak pun. Mungkin masuk sini dia boleh, aku lupa ni aku boleh buat. Kami dah sahut Cabaran Jalin Star Chef di UiTM Dungun. jumpa anda semua di UiTM Pematang Pau. Jumpa kami di Grand Finale. Jalin,